Sastrawan Negara Samad Said, guru lukis saya, Syed Bakar. Dia yang mengajar saya lukisan sampai saya kurang minat tentang seni lukis. Bukan, dia cuba sebaik mungkin tapi saya tidak punya bakat. Baik, hari ini kita meraihkan karya insan seni terkemuka dalam negara. Saya hanya ingat pertemuan yang agak panjang sekali saja dengan beliau. Selain beberapa pertemuan dalam majlis biasa, saya ikuti sebahagian daripada lukisan beliau, sebahagian kecil daripada penulisan beliau. Dia jangan menegur saya kerana saya tidak mengikuti, sehinggalah disampaikan karya yang diterjemahkan dengan begitu elegan dan baik dalam mutu bahasa yang tinggi, dan saya percaya adil kepada karya asal yang kebanyakannya dalam bahasa Malaysia tapi sebahagian juga dalam bahasa Inggeris, kerana Ismail Zain sendiri punyai keupayaan menulis dalam kedua bahasa dengan baik. Terima kasih Fergana kerana jemputan, dan apa yang disampaikan oleh rakan-rakan tadi, saya ingat cukup memberikan mesej tentang kekuatan dan sumbangan seniman Ismail Zain, kerana tidak ramai yang pelukis yang juga dapat melakar dalam penulisan dan prosa yang indah. Ini suatu yang istimewa tentunya, dan saya percaya rakan-rakan boleh manfaatkan, menghadam dengan pembacaan yang lebih teliti. Saya akui dapat menumpukan sedikit perhatian kerana disampaikan dan membaca tidak sepenuhnya. Probably it takes some time that I couldn't finish the entire collections, but suffice to say it is impressive feat. It takes a lot of effort, and I'm impressed with the level of elegance and proficiency in the language, which is a fair and kind tribute to Ismail Zain. Rakan-rakan saya muliakan, pengembangan seni dalam negara ini selari dengan semangat dan falsafah negara madani. Tatkala melakar gelombang kebangkitan Asia, Asian Renaissance, itu adalah ketika negara dan di rantau ini bergelut, bangga, hampir khayal dengan kekuatan dan pertumbuhan ekonomi. Dan Bank Dunia pada ketika itu menerbitkan karya besar East Asian Economic Miracle. Maknanya kebangkitan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan termasuk di Malaysia. Tapi menarik kerana pada ketika itu sementara saya turut merasa bangga tapi tidak berkhayal, kerana saya mengatakan bahawa pemerkasaan ekonomi itu tidak memadai tanpa pemerkasaan seni dan budaya. Kerana yang menentukan keutuhan sebuah negara dan masyarakat dan pertumbuhan tamadun itu adalah kestabilan politiknya, kekuatan ekonominya, tetapi pemerkasaan seni dan budaya. Dan dikala kita kadang gairah dengan pemusatan perhatian terhadap kekuatan ekonomi, kita lupa bahawa pembangunan tamadun itu akan tempang tanpa usaha yang gigih memperkasa seni dan budaya. Dan sebab itu saya percaya negara dengan kementerian, dengan peranan sastrawan dan seniman dan Balai Seni Negara, pusat-pusat seperti ini harus memikir apa yang langkah-langkah baru untuk
memastikan hasil dan karya ini sampai kepada rakyat biasa. Saya tertarik dengan singgungan Ismail sebentar tadi mengenai Kok Diang. Kok Diang ni orang nakai banyak. Tapi maknanya apakah hasil besar ini sampai ke lapangan? Tadi saya bicara soal pelaburan dan digital kepada persidangan pelaburan ASEAN. Dan tidak lagi ada kenyataan bahawa sama ada kita bicara soal transisi tenaga atau transformasi digital, kalau dia menyebabkan melebar dan membengkaknya kesenjangan di antara golongan yang punyai keupayaan menguasai lapangan baru atau kekayaan dan meminggirkan majoriti rakyat, dia tidak akan memberi makna kepada pertumbuhan dan ekonomi. Dan inilah bagi saya cabaran utama kita. Membicarakan mutu seni, membicarakan karya-karya besar, pemikir bangsa. Ismail Zain juga bukan saja hanya pelukis dan penulis, juga pengajar dan pendidik dan pencetus beberapa idea. Seperti yang disebut tentang detribalization, intermediation, itu memberi gambaran falsafah pemikiran beliau tentang adunan di antara masyarakat tradisi dengan keperluan membawa perubahan dan menerima kenyataan baru dan moden. Dan sebab itu dalam memenuhi cabaran rakan-rakan di Balai Seni adalah untuk memastikan ia menjadi seni yang boleh memberi pendedahan, pencerahan, kefahaman kepada rakyat. Ini cabaran besar kepada kita. Tentunya ada tingkat-tingkat keupayaan, pemahaman dan penguasaan, tetapi negara itu harus maju hanya dengan keseluruhan kekuatan kita. Sebab itu dalam Madani, sementara kemampanan ekonomi itu menjadi tunggak, saya tidak pernah meninggalkan soal daya cipta, ihsan dan amanah yang sebenarnya melengkapkan nilai pribadi kemanusiaan. Pernah saya singgung pengalaman membaca karya Gore Vidal dalam Armageddon. Tak tahu Pak Samad ingat tak? Dia paling kuat menelaah buku. Dia menulis tentang pengalaman dia di Rom tatkala Primo Levi, tak salah penulis, novelis Itali, meninggal dunia. Dia merasa terpanggil untuk hadir dalam upacara pengkebumian Primo Levi. Dia turun dari apartmennya, pergi ke tempat penjual bunga. Kalau di sini penjual bunga, maknanya kalau ikut, maknanya kelompok yang paling rendah dalam masyarakat. Jadi dia beritahu, saya mau beli bunga untuk ke pusara. Dia tanya, siapa? Dia jawab, Primo Levi. Penjual bunga itu memberi kupasan tentang beberapa karya Primo Levi. Jadi terkejut ini Gore Vidal kerana dia sebagai seorang Amerika tidak berfikir mungkin hal itu berlaku di Amerika Syarikat. Kemudian dia naik taksi. Masa itu belum ada Grab. Dia naik taksi dan tanya pemandu taksi itu. Pemandu taksi tanya ke mana? Dia kata tempat pengumuman Primo Levi. Pemandu taksi itu menjelaskan beberapa karya besar Primo Levi. Jadi dia sebut bahawa budaya dan Itali ini yang dia tidak tahu sebelumnya ialah tentang terikat mereka kepada akar tradisi budaya dan sastra. Saya ke negara China tahun lalu dan saya cuba nak baca satu rangkap mengse dalam bahasa Cina dan saya tidak menguasai bahasa Cina dengan baik. Jadi saya duduk di kereta
sebelum ke tempat acara, gagah dan saya bimbang kalau kesilapannya sangat ketara. Jadi saya tanya ADC yang Cina itu, dia tidak tahu teks itu pada saya. Saya sebut pada Mengse tentang tajuknya dan gini. Saya baca-baca, terus dia boleh membaca. Ini negara yang dikatakan negara komunis yang materialistik dan obsesinya itu budaya, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan. Dia boleh baca, saya terkejut. Kemudian driver, pemandu kereta resmi itu tanya di edisi itu, dia kata ini Mengse, tajuknya sekian, dan dia baca rangkap dan 2-3 rangkap seterusnya. Wah, saya kata ini tidak mungkin melalui intelligence negara Cina ini, kerana baru saya tulis selalunya kadang-kadang ini saya tulis ucapan-ucapan itu saat terakhir pagi itu baru siap. Jadi saya lihat ada keadaan yang di mana tidak diketahui umum. Kerana kita melihat negara Cina itu negara yang begitu tasuk dengan pertumbuhan ekonomi dan kebenaran. Tapi sebenarnya kita tidak semestinya tepat. Saya singgung sedikit lagi, saya minta maaf. Saya ke Vladivostok. Kalau di Kodian dia kata tempat jin tendang, kerana jauh. Jadi Vladivostok diundang oleh Presiden Vladimir Putin. Saya tentunya dalam acara itu berbeza daripada pembicara-pembicara lainnya. Saya dalam satu panel dengan Putin. Jadi saya mau singgung tentang Boris Pasternak dan Leo Tolstoy dan salah seorang pengarang puisi wanita yang hebat, Anna Akhmatova. Jadi saya dalam rangka pagi, acaranya mungkin jam 11, jadi jam 9 pagi setelah minum pagi, nulis. Saya tanya anak yang membantu kita, itu anak mahasiswa yang mengambil lapangan IT, digital, dan dia boleh bantu saya dalam beberapa kupasan Anna Akhmatova, Leo Tolstoy, Sheshkov. Dan ini saya tanya dia kata ya memang dalam tradisi di sistem persekolahan mereka, penguasaan beberapa karya sastra agung itu diwajibkan sejak di peringkat rendah. Jadi sementara kita tahu matematik dan sains dan penguasaan bahasa-bahasa itu penting, ini satu pengajaran yang juga mempengaruhi sikap saya bahawa dalam usaha kita, kegairahan kita melonjakkan pertumbuhan ekonomi, kita tidak boleh meminggirkan seni, budaya, sastra. Jadi mudah-mudahan usaha kita lebih perkenalkan tokoh-tokoh besar dalam dunia seni, dan hari ini Ismail Zain, kita dapat mengambil beberapa langkah tambahan termasuk di Balai Seni Negara dan juga di tempat lain, perpustakaan negara, arsip negara. Ya. Ini si Tiong boleh fikirkan, kerana dia jaga lebih banyak dia pelancongan. Jadi saya nak kena ingatkan bahawa selain pelancongan Tiong, ada seni, sastra, ada budaya. Jadi minta ucapan yang berikut daripada Tiong di mana-mana, mesti kutip satu bait daripada puisi Pak Samad Said. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan penghargaan kepada semua dan menjayakan terutama keluarga Ismail Zain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.